So, I mau tanya ini untuk apa? Itu 1,200? Kita buat ni dulu. Okay. So, cerita balik pada awal. So saya ada buat loan dekat satu company ni. Lepas tu dia minta total besar lah kan, 1,200. Itu untuk apa? Saya nak, tak tahulah, dia cakap mula deposit. Lepas tu dia cakap saya punya cerita dia ada macam rendah. Lepas tu dia kena tambah lah untuk 1,200? Ya, 1,200. So, cik dah transfer lah? Dah transfer dah. Lepas tu kawan saya pula dia bagi tahu kalau buat loan patutnya tak perlu pun bayar deposit. Dia ada recommend dekat Datin. Sebab dia pernah buat loan dekat Datin. Lepas tu saya pun terus buat lah Datin sini. Sebab kalau betul-betul yang anda berlesen kan, kita memang tak ada deposit lah. So lah. kalau kebanyakan deposit ni takut pihak S ataupun A. Tak apa, so sekarang try call nombor tu. Bagi dia cakap.